Maka begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Yang mengamalkan Islam dikutuk, yang menentang Islam tidak dikutuk. Yang menyatakan kebenaran dibenci, yang melawan kebenaran disanjung-sanjung. Tak boh balik ke pakat jalan. Orang sesat lawan ulama, menegur ulama supaya ulama kembali ke pakat jalan, padahal dia sesat. Naik motor pala baru nampak kosing je, nampak mana salah jalan tu, masuklah baru. Nak pergi tak lain, salah jalan, masuk dalam agak, pas dalam agak, masuklah paya, pala paya tergelang, nampak kosing sikit. Nak orang kata, hei salah hai, bertaubatlah. Dia pala bagus dah. Nampak anda sikit orang dekat tubik ikut datang air. Mana sikit lagi nak tergelang dah, nak matang bahan tanah dah. Bila orang suruh gostang balik, disuruh orang tarik balik. Nasihat berat nanang sungguh. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam. Allahu Rabbi.